Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, penggunaan bahan digital dalam sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkasa kemajuan pendidikan negara. Integrasi teknologi dalam bilik darjah bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran, malah turut membuka ruang kepada akses ilmu yang lebih meluas dan fleksibel kepada semua lapisan masyarakat. Dulu, pembelajaran bergantung sepenuhnya kepada buku teks dan papan putih. Guru menjadi satu-satunya sumber utama untuk murid mendapat ilmu. Namun, kekangan masa, cabaran akses dan lokasi menjadi penghalang kepada pembelajaran yang efektif. Dengan arus revolusi industri 4.0, pendidikan berubah. Bahan digital seperti video interaktif, aplikasi pembelajaran dan platform e-pembelajaran muncul sebagai pembangkit. Guru tidak lagi mengajar, tetapi memimpin eksplorasi ilmu. Guru dan pelajar bersama-sama menerka kekuatan bahan digital. PDPC menjadi lebih menyeronokkan, berkesan dan inklusif. Pelajar lebih kreatif, yakin dan berdikari. Dan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Ia membawa harapan baru, membuka peluang tanpa sempadan. Inilah masa depan anak Malaysia. Kesimpulannya, bahan digital telah menjadi pembangkit utama dalam transformasi sistem pendidikan negara. Dengan penggunaan teknologi yang bijak dan berkesan, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif dan mudah diakses. Oleh itu, semua pihak termasuk guru, pelajar dan pembuat dasar perlu bekerjasama dalam memanfaatkan sepenuhnya bahan digital demi melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.